tu apa ni saudara-saudara kita Wahabi, kerana Wahabi ni dia panggil cara mikir tu dia tak serupa. Dah dia saat ni tu jadi orang masalah dia panggil. Orang masalah. Duduk gagal di Mesir. Kerana tu imam doa tebuh raya tu Allahumma ya Tuhanku. Nah, apa ni minta Tuhan saat ni bi Fatimah dengan Fatimah. Wa abiha ayah dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'liha suami Sayyidina Ali, wa baniha anak-anak Sayyidina Hasan Husain, wasirul kamin fiha, rahsia yang ada pada dia. Jadi gagal Allah Wahabi tu tak boleh gitu gini macam-macam. Wahabi ni apa ayah juga dia orang panggil dia tak ada fikir sansan supaya dia ni duk balik faikan. Hati dia jadi faikan, hati dia jadi condong kepada faikan. Jadi dia kan telur. Lepas tu kata nak mari kan, lepas tu nak mari kata nak beki nak apa tak ada. Kita budaya kita lepas ada puasa, lepas ada 9 hari dia puasa tak puasa ikut lah, lepas ada hari ke-8 Syawal kan itu, iaitu hari hafak kita pakat gitu jadi panggil raya ni gitu je lah. Bukan kata tak ada piara, bukan kata ada hukum, ada hadis, ada apa tak ada piara bikin dah lagu tu. Lepas tu fak kita dia tutup guru dulu ni dia panggil kita kena faham panggil satu benda panggil ihya as-sunnah bil munasabat. Jadi nak menghidupkan sunnah dengan munasabah sebab orang awam Saman cun tamada orang panggil hok duk kerja hari-hari hok ni cik si pesen. Duk kerja hari-hari, kerja buka kedai, buat kebun, buat gapo semua dia ni dia tak ada. Dia sibuk orang panggil, dia sibuk. Sebagai jual sibuk. Kerja gapo sibuk. Bila sibuk ni ni ya nak. Tengok tak ada Islam kan ada semaya jemaah. Kalau tak semaya jemaah kan tak ada jumpa pagi bila. Jadi sebab tu dalam Islam ni tu dia ngikut munasabah bagi. Mu kita banyak buat munasabah kat sepongan nak wi orang jamu makan. Orang kita ni pasal tak orang tak ada borah mana. Tak sebagai Arab kita orang tak borah mana bang. Nak wi orang pakat buat makan sebab tu ada musim makan bang. Musim nak buat wi orang pakat buat makan jamu ke. Tengok orang yang dulu. Bila buat padi. Ketai padi sudah siap. Berah mula-mula panggil berah baru. Panggil duri buat duri. Lepas tu bila orang mati buat duri. Buat makan panggil jamu. Lepas tu pula bulan puasa. Tafsir Sa'im buat puasa dah orang puasa. Jamu. Lepas tu pula arwah. Buat maulud. Apa semua ni tu. Kerana nak wi orang saat ni tu, nak bakat wi orang tu biasa dengan jamu makan kepada orang lain. Sebab jamu ni besar ada sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, akhbirni, ceritakanlah pada aku bi kulli syai'in, dengan tiap-tiap perkara idza amiltuhu, apabila aku buat dakhaltul jannata, aku masuk syurga. Qala, Nabi kata afshis salam, rajin wisalah, jumpa orang assalamualaikum. Wa at'imit ta'am, rajin buat makan. Tengok rajin buat makan. Wasilil arham, hubung silaturahim. Wa salli bil lail wan nasu niyam. Dan semaya malam. Sedang manusia saat ini itu tidur. Tadkhul al-jannata bisalam, boleh masuk syurga dengan selamat. Pak kau tengok. Buat makan. Buat makan tu hasbu innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Abrar tu saya. Anggap siapa? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang jamu nak yatim, orang miskin. Dan tawai calik. Sebab tu Al-Islam ni dia bangun lagu tu, bangun masyarakat lah. Pasal munasabah bila gapo nak orang pakai buat. Ni. Apa kalau tak ada buat ziarah kubur? Tak ziarah dah kubur, tak pergi pagi bila. Mak lupa habis. Tu. Ya sang-sang panggil cara mikir saat ni. Ni orang gapo tak boleh buat gapo menetai belakang. Dia saja kena. Dah orang lain tak kena sebagai hapuk.
Orang ada nah ada gapo pun tak leh dah. Dan Nabi tak buat gedok lah. Allah kasarnya dah. Orang lah dunia ni berapa jenis? Puluh ribu jenis orang ni. Orang Melayu lagi, orang Syiah, orang Cina, orang Jepun. Dah. Lepas tu pula orang India, orang Arab, orang putih, dah orang Afrika, orang hitam, orang nu kok negeri supaya Amerika Latin macam-macam. Faham tentulah Islam ni. Ya kena orang panggil orang ni ya ada latar belakang dia bang. Ada latar belakang dia. Latar belakang background dia tu ada kan. Nah. Pak orang Melayu fangai ya lagu mana? Ya back mana? Orang ya tak ada gaji mana? Dah buat amal ibadat maka kita kena pakat atas hari ni pakat tu baik weh ya lagu tu kena ajar gaji ajar apa ya baik tu cara ajar orang latih ni. Dah tu ajar suruh semua jemaah ajar apa ya gitu. Terus kita mikir jadi molek tak apa. Nenggak, kata rayon ni hari yo rayon ni. Oh, rayon ni bidah Allah, Allah, susah lah. Nah, boleh buat apa rayon ni? Bukan dia joget, bukan berdecak. Nah, ada berdecak apa kali? Nah, maya tasbih lek malam. Lek pagi kalau dia tak ada, aku tak ada, pagi. Lepas tu pergi kubur. Nah, pakat duk kubur, pakat apa ni baca kuluhu, baca gapo gitu. Tak tu jelah. Nah, lepas tu jumpa orang-orang, semua bagai ada apa kali. Nah, kalau orang ni otak, biasa mikir, baik sangsan, fikir, baik molek, tak ada masalah apa kali, tuan tak apa, ada gitu. Nah, dia buat apa weh? Dia baik tu kan ni, dia buat apa, tak apa hari ni, tak molek hari ni, dia tak kata ya. Duk berjudi, duk pop, lecok, joget dalam cerita pula. Nah, ni orang Melayu, orang apa. Nah, kalau pergi ke Indonesia, ke mana budaya lebih dari kita, teruk ada kita lagi. Kita ni daya ada molek belakang. Nah, ya nak uya betul ya sorang payah. Maka pada pagi ni hamba minta izinlah nak jawab sikit kesamaran orang haduk tuduh kepada manhaj kita ni lah. Kalau tak tuduh tak apa. Nak ngajar-ngajar naik langit pun tak apa, turun bombing pun tak ada apa. Kalau tak tuduh, tapi kalau tuduh wajib kita nak jawab. Jadi ada seorang orang duk mengajar jugalah. Ya orang duk mengajar ni masalahnya. Kalau dia sepak debu tu tak ada apa. Dia orang hak mengajar. Mengajar pun mengajar tak ada duk di atas apa nama garisan. Kita dah jawab orang kata kita ya. Kalau kita ada kata kita tak ada jawab-jawab pun. Sebab ada tengok-tengok mari tu benda tak sesuai kita nak jawab pun benda-benda lagu tu. Tapi kalaulah orang duk kata kita ada hak dah nak jawab. Ada hak dah nak menyuci, ada hak. Ada ikhwah kita daripada orang duk mengajar lah cuma ikhwah daripada ahli kalamil Yunan. Nampak tak? Daripada ikhwah ahli kalamil Yunan. Dia ahli kalam sungguh menjadi pro ahli kalam. Tak apalah. Dia kata dalam video dia tu lebih kurang 8 minit dia kata. Duk sebar atas udara ni lah. Moga munasabah hari ni Aidil Abrar kata di sisi mereka. Nampak tu dah Aidil Abrar panggil raya ni partai kita. Tu panggil raya ni. Dia kata kan tak sah kita turutlah ikhwah kita Wahabi dia kata. Tak sah duk turutlah puak-puak Wahabi tu. Puak saudara-saudara Wahabi. Ya kecek lagu ning ya bahasa dia. Orang panggil kata ikhwah kita daripada ahli kalam Yunan pun belah ni. Ya sama-sama ikhwah belaka. Waris tak ada orang jauh ni. Nampak tu tak? Balik tali ya darah apa kena, lepas tu ikhwah muslimin pun kena belaka tak ada masalah. Jadi dia kata tak sah dah ikutlah ikhwah kita, saudara-saudara kita hak Wahabi tu. Hak Wahabi ni orang panggil kata ya ndak jadi masalah gapo tak tahulah dengan Wahabi ni. Wahabi dia ya ada orang nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hak lain. Kerana cara fikir tidak serupa. Cara kita tak serupa semata dah. Sebab kita jalan ni kita kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak balik ikhwah kita kalamiyah ni ilmu kalam ni ahli kalam ni dia tak nak ikut Nabi. Dalam amal ibadat, ikut ratik, tak ikut ratik. Dalam masalah, hak amal ibadat. Kita ni orang hak panggil, dikena tuduh kata Wahabi ni, kena ikut Nabi. Dia tak boleh. Lepas tu dia kata, kerana cara memikir tidak serupa. Tak serupa sungguh. Nak serupa lagu mana kita kena turut Nabi. Kamu turut ratik, tak turut ratik. Nak kata hak turut tu sikit lebih pada hak tak turut tu lebih banyak. Hak tak turut tu lebih banyak pada hak turut. Ya lagu tu dia tak serupa semata dah nak serupa tak leh.
Sebab apa nama cara mikir tak sama. Jadi orang masalah tak, kita tak jadi masalah dengan syariat Islam. Kita jadi masalah dengan orang yang tak seturut Nabi. Apabila tak seturut Nabi, jadi masalah dengan kita. Sebab kita kata wala udwana illa ala ala zalimin. Kita tak akan jadi masalah malaikat di atas orang zalim. Tak ikut Nabi ni zalim tak? Tak ikut Nabi Muhammad ni zalim tak dalam masalah amal ibadat? Zalim. Kita orang Islam tapi tak seikut Nabi. Zalim ke tak? Zalim. Nabi royak Tuhan atas, kita tak percaya Tuhan atas. Betul kita kata kita jadi masalah dengan orang, jadi panhang dengan orang. Panhang apa? Nabi sendiri royak Tuhan atas. Nabi royak atas tiap-tiap rekod hak sandar pada agama, benda bukan-bukan. Ini panggil bid'ah. Kita nak pakai hak tu. Jadi masalah. Masalah kok mana anta ni bukan Nabi, bukan Rasul. Anta bukan Nabi, bukan Rasul. Apa pasal kita nak turun anta? Kalau turun anta, mana nak boleh pahala tak? Tak. Lepas tu jangan duk kata lah jadi orang masalah. Tak ada masalah. Masalah gapo? Kita duk pergi ke Mekah, duk bawa orang pergi ke Mekah, duk pergi buat umrah, duk pergi buat haji gapo? Ada panha apa tik? Tok Imam Mekah ataupun orang tanah raya, ada panha apa tik? Tak ada. Sambut dengan cara molek. Orang duk bubuh ya kata pergi sana tak boleh nak klik, lepas tu hak duk klik mari tu. Siapa? Ni masalah duk royak kata orang masalah. Tak ada masalah, masalah gaponya. Masalah kita tadi itu nak turut Nabi, kamu tak seturut Nabi masalah ni. Masalah sungguh. Katakan barang molek belakang dah kita buatlah. Barang molek belakang dah kita buatlah. Dalam mazhab kamu ni, kamu mengaku atau kamu Asy'ariyah ke? Hak kata molek tak molek ni hak syarak ke hak tak? Hak syarak ke hak tak? Kalau hak tak sama kamu dengan Mu'tazilah. Hak syarak. Lepas tu ada tak dalil syarak? Hak suruh. Dia kata tak ada dalil lagi. Tak. Mari Nabi SAW untuk ikut ke untuk kita langgar? Ikut. Apabila ikut kena berhenti dulu kan kita jalan lagi dulu. Pada situ ya. Ni kita nak mengaku atas kita ni Asy'ariyah. Masalah husni was takbih kita tak tahulah. Kita nak turut Mu'tazilah pula. Ya bukan ni. Dia kata barang molek belakang dah kita buat-buatlah. Kalau Rasul suruh tak apa. Nak kata molek tak molek tu tengoklah syarak katakan no. La ilaha illallah, benda kita dah gau capur sendiri ni. Bukan sekadar makan nasi kerabu dak kesal sampai ke apa nama ni, kesal sampai ke agama ni bukan dia lagu ni. Nah, kita sebab tu kita ngaji banyak setara mana apa kalau lah cara mikir dak lah ni enggak nyanyi kita. Ngaji habis sampai ke doktor di sana doktor pun tak jadi. Sebab apa? Sebab pahamnya kita ni duk sekadar nasi kerabu. Nampak tu tak? Orang panggil barang molek belakang dah kita buat-buatlah. Lah. Ya akhi, bukan lagu tu. Nampak tu tak? Jangan dah setuh manhaj hak kita nak turut Nabi ni. Kalau tak setuh nak buat cara kamu buat lagi. Kita tak nak bergaduh apa? Tidak mengapa. Tak usah duk ikutlah demo tu je kata. Tak usah duk ikut demo tu kita dah hajak gapo. Mari kita ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kita sama. Gapo dia? An nattabi'a sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sama. Kamu dengan kami mengakukan Nabi Muhammad jadi rasul. Ya. Mari kita ikut Nabi, salah gapo kita? Tak boleh ikut Nabi jadi Wahabi. Ni masalahnya. Allahu Akbar. Ni masalah besar. Nampak tu dah? Apa ni dah lari? Tak sahlah, tak mengapalah, tak sahlah duk ikut demo, tak sah duk ikut demo. Kita ikut hak kita lah. Kita nak tanggung dak ni, esok ni. Kita nak tanggung dak sebab demo juluh tu sebab kita. Kiralah mana ni dia nak sakut tak bau kita ni. Benda hak bukan-bukan ni. Allah. Itu duduk kira, hak tu duduk jadi geger di Mesir. Jadi dia tengok berita jugalah duduk digeger di Mesir kerana tu email tu berdoa di ketubah raya dia tu Allah bihaqi Fatimah wa abiha wa ba'liha. Wahabi kata tak boleh. Baik. Biar kata ada hak di hadapan Allah Taala. Biar kata ada hak di hadapan Allah Taala. Tawassalu bi jahi fa inna jahi 'azimu 'indallah. Dia pelesu. Tok guru tak tahu ke? Tok guru hak kecek ni tak tahu nah. Alim ulama kita kecek ni tak tahu. Apanya kita pergi ambil dalam sejadiyah. Sejadiyah ni doa hak orang sabaiyah hak anak Abu Bakar anak Umar.
Laknat Aisyah, laknat Hafsah, ambil pakai. Dia kata hak ni teteng ada demo sokmo. Tapi jangan teteng orang turut sunnah Nabi, teteng Wahabi tak leh. Bak tengok anak bulan apa je lah. Orang turut sunnah Nabi kata marilah kita pakai tengok anak bulan, dak yang nak tengok abang bulan. Masalah sokmo. Biar jadi masalah. Orang nak pakai ikut orang haji ni, nak raya haji pula ni. Orang nak ikut raya haji sebab raya haji ni raya haji mana raya. Orang buat haji, dak kita nak ikut kita. Muskilah sama. Pada pergi bubuh ke orang panggil lele ke orang. Buat salah dah lele ke orang. Ini masalah besar dah. Mau nak jawab betul-betul gitu ya. Wahabi ni payah je kata. Tak ada payah Payah ke apa kita nak ikut sunnah Nabi, kita nak ikut asal. Amo nak beli wah timu sekilo. Pas demo apa timeh sekilo. Payah tengok di mata. Ai. Kilo ni luar lagi boh lawi sampai setengah kilo tapi nak bayar sekilo ya. Boleh lah tu. Orang yang dituduh kata Wahabi ni nak jaga hudud, nak jaga hak asal. Hak asal lah nak tu, tak ada nak lain, nak jaga. Nampak tu tak? Dia tak ada payah gapo. Kalau pakat turut hak sunnah, ya tak apa. Turut benda hak ada, tak ada masalah. Mereka tidak ada fikiran sangsan, Allahu Akbar. Kita ni kalau tak ada fikiran sangsan ni, kita teng rokok lama dah nampak. Nampak tu tak? Yap hitam mulut, yap sudungnya rambut. Nampak tu tak? Bau pakai sturi ke semaya subuh mulut. Buat apa? Kerana isap rokok. Kita hak lari tak sewi isap rokok apa tak sangsan lagu mana? Di mana negeri hak ada orang dikena tuduh ke Wahabi maju belakang? Orang hak bid'ah tu cuba kita tengok orang hak negeri yang pergi mana maju? Mana maju? Hei dah tu ada rakyat ni. Orang kita lah mikir sangsan, mikir nak buat bina tu bina ni, bina tu bina ni. Kita duk apa korong dah bina gapo tu? Nak bina gapo tu? Tak ada masjid kita pun orang Wahabi tu mana bantu. Apa dah tu? Ada kata-kata tak ada memikir sangsan, tak ada memikir yang terbuka, memikir yang tersutuk. Kita kecek di atas udara ni. Bukan kita kecek di dalam purung kita. Janganlah kita kecek lagu ni. Ni maaf lah Datuk Guru lah. Sebab Tok Guru tadi itu cucu api dulu. Kalau nak kecek pasal kita nak raya ni cara kita tak ada apa, kita nak gitu nah. Hal lagi. Kita tak ada nak kata apa. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Nampak tu tak? Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum. Itu makna. Tapi apabila setah, setah kita nak menyata. Mereka ini tidak ada punya fikiran yang sangsan. Sangsan gapo? Gapo hak tak sangsan kita mikir. Nak jaganya keaslian ni tak ada sangsan dah. Nak jaga kemurnian al-Islam ni tak ada sangsan dah. Tak ada. Tu. Mereka duduk apa nama ni? Duduk balik faikan sokmo. La ilaha illallah. Hei, benda yang jadi sawabit ni kita boleh. Benda yang jadi benda hak tetap. Kata sunnah balah ni kita nak ayat benda ni bukan sunnah boleh lah tu. Nabi jalan lagu ni kita tak ada. Nabi jalan lagu ni. Oh demo nak jalan lagu lain ikut demo lah gitu. Bolehkah balah tu? Tak boleh. Bukan mana nak duduk dek fai kan ke apa? Gapo hak kita kan? Ada babo buat kita ni tak boleh semaya tarawih ada. Hak disyarak mari. Ada ayat tak boleh semaya tarawih. Semaya subuh ni masa luar Allah syarak mari dua kita buat jadi pak menjadi pahala banyak sikit adalah tu. Duk ditambah lagu tu ataupun pergi lari orang hak benda hak syarak tak ada. Kita katkan benda hak buat tambah-tambah dalam agama. Apa panggil munkarat. Ni Nabi suruh man ra'a minkum munkaran. Tambah agama ni mungkar tak? Prian-preng lakan buat banjat sasana ni kena ke salah? Salah. Tambah-tambah ni bukan lah. Hati mereka jadi faikan, dia kata hati mereka ni jadi pemberontak. Pemberontak tak panggil apa? Pembangkang. Ayuh. Faikan semua hati mereka. Dah. Gaponya kita nak buat jadi benda hak sangsan. Sangsan ni lah mana? Sekali dengan dunia. Gapo dunia lah mana? Kita balah tu. Ya lagu tu keadaan. Ini kalau haji ni jadi pula. Sebab tu kalau nak kecek nakal. Kalau puak Wahabi ni raya hari Jumaat. Kita pergi raya hari Selasa. Molek tu. Sebab tak supaya langsung. Hari Selasa ni jauh sikit. Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin. 3 hari. Mittafa'u 3 hari. Selasa baru kita raya. Baru kena.
Sebab tak serupa dia ni. Halih. Tak serupa sangat. Ya masalahnya kita sepik dada. Orang buat benda-benda jadi pedah belaka pada umat masyarakat. Begitu akak darajat. Nak we faham agama we kena betul. Kita tadi tu berasa tak puas hati dengan mereka. Kalau dakwah sunnah tak masuk, tak erti lagi hadis maudhu', hadis tak maudhu'. Kalau dakwah sunnah tak masuk, tak erti lagi mana bid'ah, mana sunnah. Kalau dakwah sunnah tak masuk, dak pegang akidah ahli kalayunin tu sampai akan mati pun. Tak ada lagi akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu cara dia. Nah, hendak beki hendak baiki tiada ada. Nak beki tak ada. Orang kita hak beki. Beki masyarakat ke sunnah. Gapo kata kita tak buat? Hak benda jadi pedah. Semua buat pedah belaka. Kalau kita nak sebut dia mata bakit pula. Dia mau tengok mek diri. Dia tengok mek diri. Anak beki tak ada. Kita orang beki banyak sekali. Beki orang tak percaya hadis maudhu' kepada hadis maudhu' tu sebaik-baik kebajikan besar sekali. Beki orang daripada akidah tak serupa dengan Nabi, akidah Nabi. Hak ni hak baik sekali. Beki amal dia hak bukan tak betul dengan sunnah, jadi sunnah. Hak tu amal sekali tak ada dah. Lepas tu beki wiktikan rebupkan seksa. Cara pengajian. Wisah dengan undang-undang, kena dengan undang-undang negeri, bukan duk ngaji benda tak boleh pakai. Piah buat. Tak kira orang sunnah kita buat. Semua ni cara. Maktabah Syamilah hak dia mau guna-guna sangat-sangat tu. Piah habis duit. Piah akak darajat. Piah. Quran boleh dengar 24 je. Bayar konak tu. TV tu. Berapa ratus juta. Berapa ribu juta dalam setahun. Piah buat. Dengarnya hadis Nabi Muhammad SAW 24 je. Ada konah dia. Ada TV dia. Piah buat. Kalau kata anda nak beki tu tak ada. Nak beki hadap ke baik ni ada buat apa tak adanya. Hak kita dah buat dah. Tapi kita lagi bubuh ke orang gitu gini. Kalaulah kita nak pasal kita buatlah kita tu, jangan duk tuduh orang. Ni amo dok jawab ni di atas orang tuduh. Nampak tu tak? Tu dia. Budaya kita selepas daripada puasa iaitu lepas pada ni hari demo nak puasa tak saya puasa ikut demo lah suku kira. Kok tu pula. Puasa tak sah. Nak raya. Subhanallah. Ni orang pengen kata orang alim nak turut orang jahil. คนที่มีความรู้อยากจะตามก้นคนที่ไม่มีความรู้ตามหลัง panggil molek ke lah tu. Ni tak jadi ni lagu ni. Kalau dok setara ni nak jadi Imam Nawawi. Nak jadi Ais ibn Abdus Salam. La abadan wallah tak akan jadi. Awak apa? Kerana turut orang tak tahu. Lah kalau kita tak kalulah kita tadi tak kena kepada benda-benda mungkarat, janganlah kita ada benda-benda bantu benda-benda lagu ni. Kita nak raya nak puasa apa kita? Apa tak apa. Puasa. Tak ada apa. Puasa tu syarat dah, tak ada masalah. Nah, 8 Syawal hari hak puasa kita pakatlah apa yang kata jadi apa yang panggil raya ni kata. Kita pakatlah, kita pakat. Tak ada apalah nak pakat nak gapo kita tak ada duk itu ini. Tapi duk tuduh orang ni tak kenalah ni. Tidak ada siapa pergi kata ada hukum dalam Quran dan ada hadis, tiada ada lagu tu. Bahawa tak buat jadi Wahabi. Kita hendak panggil orang. Masalah kita hendak panggil orang. Kalau kita nak buat cara kita. Demo tu tak ada kajian ni. Pandai demo tu tak ada buat Wahabi. Tuduh orang tak ada. Mari di mana orang awam tu perkataan, mari pada puak tu alim ni. Tu alim pasal tak ada Tuhan. Pasal tak takut ke Tuhan ni. Ni tak bolehlah kita kecek lagu ni. Tak ada hukum dalam Quran, tak ada hukum dalam hadis. Tapi apabila orang tak buat, jadi Wahabi lalu dah. Kalau orang tak buat tu mana kata hak tak ada asal, tak buat. Tu mana kena. Orang hak buat tu tolak dalil, kata ambil dana. Ambil daripada baik. Pas kita mazhab apa? Mazhab Asy'ariyah. Lepas tu al-husn wa takbih mari mana? Mari pada syariat. Syariat tak ada. Pas mari mana? Ta'alul ahwa. Ning nak ayat kata kita sendiri dah buat kaedah balik hidung likung jari hidung kita sendiri. Ni masalah besar ni. Lihat dalam Islam ada semaya Jumaat. Ni panggil dalil tak buat contoh tak kena belaka ni. Dalam Islam ada Jumaat, tidak ada jumpa sampai ke bila lah kalau tak ada Jumaat. Dia tak kena ada ayat syarat hari dah.
Syarat waridah dalam Islam ni ada semaya Jumaat. Lepas tu dalam mazhab Syafi'iyah ni semaya Jumaat apa dia? Sunat muakkadah ke apa nama hak dia tu? Hak dalam Hanbali hak kita ada jalan ni mana kata tu ya jadi kewajipan dah. Karena hak ni mana kata kita tak apa nama tak ada hendak kecek dah benda ni. Dalam Islam ikut munasabah. Ikut munasabah. Dalam Islam ni ikut munasabah. Gapo hak munasabah hak tuan guru kandak di sini? Mana Islam tu ikut demokrasi. Kan demokrasi kena ikut Islam. Nah, kalau lagu mana munasabah ni maksud lagu mana hak kecek ni? Rumah kita ni banyak mengikut munasabah. Nak wi orang tadi itu berjamu makan. Nak wi orang tu jamu makan. Kalau ya tak nak makan, kalau ya tak nak makan mudah. Nampak tu tak? Tak ada nak makan tolong buat makan, kita nak makan. Jadi mudah pula lu kecek lagu tu kita lapar. Kita dahaga kita lapar kena buat banyak kita makan. Tak ada masalah tapi kecek sana pada urusan agama ni ya bukanlah balah ni. Umur kita ni banyak mengikut munasabah. La haula wala quwata illa billah. Munasabah ni kena tengok juga. Jadi sandar pada agama lah. Orang kita ni pesing tidak borah mana je kata. Kedekut ya betul-betul gitu hasni. Orang kita ni kedekut kata. Bakhil kata. Tu ni kecek bahasa yang mudah orang faham kata. Tak usah mujamalah sangat sini ni. Tidak supaya orang Arab. Orang Arab tu ya mewah. Nampak tu tak? Hendak beri orang pakak buat makan. So nak pakak-pakak orang buat makan. Sebab tu kita duk royak sama-sama dah. Masalah ada jadi hari ni masalah dalil dia sin wad dal. Masalah apa? Masalah asin wad dal. Pusing we ketak pedal. Nak makan. Gapo-gapo nak makan soal. Orang hak kena tuduh kata Wahabi tak Wahabi orang sunnah kita ni buat makan tak? Jadi tengok mana dia tahu makan. Cuba bagi tengok di mana. Tempat daulah Sunniyah. Kau tengok di Mekah utama. Kereta 18 luda tu sute air. Sute makan ni. 18 luda. Bagi kepada orang. Pia tu. Pia wak. Sebab apa boleh kata lagu tu? Kerana mereka ini faham kata agama kita suka lagi. Tapi wak mereka Arab. Wak mereka Arab. Dah. Ni dalam jalan kita ni, umur orang-orang yang ada sikit ni, wak makan, tak ada wak rekod Wak makan sedap pada demo lagi. Tapi rekod tak ada. Kita nak aware, rekod tu bukan kita nak pergi aware buat makan. Rekod kita tak siwat dah sebab bahaya. Rekod lebih pada kacung lagi. Tu tak? Tu dia. Ada musim makan, subhanallah. Musim makan. Tu tak? Tengok je kata. Tengok orang Jamil dulu ni dalil. Ngajilah siapa doktor, ngajilah siapa ke alamah mana pun, dalil orang dulu. Tengok orang Jamil dulu. Kalau kita ngaji usul fiqh ni ada orang Jamil dulu jadi syariat. Dia kata ada syar'u man qablana, syar'ul lana. Syariat orang sebelum daripada kita. Hak tu syariat, hak Nabi kita aku syariat. Mana orang orang Jamil dulu ni tok nenek moyang kita. Hak ni apa yang belah nak belah hak tok nenek ni. Tok nenek kita buatlah tu, kita buatlah tu. Tak leh lah kalau tu deraka tok nenek pula. Subhanallah. Benda bukan-bukan ni benda-benda lagu ni. Dia kata orang Jamil dulu dia kata lepas ada buat benda mengetes siap gapo nama dah. Boleh padi baru buat makan. Tak ada gapo nak buat makan, buat lagi ya. Nampak tu tak? Orang mati, buat keduri, buat makan. Nampak tu tak? Buat makan. Orang mati syariat suruh buat lana. Apabila sampai 7 hari buat, 40 hari buat, 100 hari buat gitu. Kata hadis, cirak-cirak suruh lagu lain. Nya tahu pula orang kita dia pandai. Apa kata Syekh Daud, kata mana-mana pun, hak ni biasa main. Hak kecek bab ni hak kena tok ni kebun. Hak tu hak kena, hak lain tak kena. Hak lain putar belik ya. Cuba tengoklah kitab 17 orang tu. Semua putar belik, tak ada apa perkara. Dalil tak ada. La haula wala quwata illa billah. Royak betul-betul kata hamba ni tak ada nak makan, tolong buat makan kat hamba. Sudah. Ya betul-betul. Hamba ni anak murid ramai.
Hang tak pandai nak cari duit, nak buat makan. Ya lapar puak ni. Buatlah makan. Buat makan kita nak buat, tak ada masalah. Tapi buat reka tak boleh. Lepas tu ada tok guru kok katong tu sore. Katong jahat tu lah. Orang tanya dia, lah mana ni? Ada ke dalam syariat? Tak usah tanya. Makan-makan. Benda nak ada mana. Kalau kita mari makan saja, nampak tak munasabah? Dia jawab gitu. Tu benda hak sungguh dah. Tu hak rakyat tu. Ni kita dah pergi rakyat buat apa benda-benda lagu ni. Dalam arti kata nak tuduh orang. Tu. Tak boleh. Kita tak boleh tuduh orang. Orang ada hak nak jawab. Benda hak bukan. Orang buat buka puasa, buat arwah, buat makhluk. Kerana hendak beri orang tu jadi biasa dengan jamu weh. Nak jadi biasa dengan jamu weh. Jamu weh buat lagi, tak ada masalah. Pok jangan buat reka sudah. Buat makhluk reka dalam tu. Buat arwah reka dalam tu. Buat apa nama ni? Buat kedua orang mati reka dalam tu. Ada reka belakang. Kalau nak buat makan aja buat, tak ada masalah. Panggil orang mari, we makan. Lepas tu kelik sudah. Ni dak. Nak buat begotu, nak buat goni. Akhir sekali hak barulah ni. Jadi kerana kita tak ada ambil duit demo, kita tak ada nak kecek kalau lah itu bukan agama kita. Ini kita dah kecek, ini agama kita. Kalau agama kita kena kecek. Sebab ini agama. Lepas tu hari hadis umum. Orang hak tak ada faham agama ni lah ni. Hari hadis umum. Hadis mana? It'amil ta'am. It'amil ta'am, we makan. Wa yut'imuna ta'am, ini hadis umum, dalil umum. Sahabat Nabi dengar dah ni. Quran ni sahabat Nabi dengar tak? Dengar. Tapi awak makhluk tak? Awak ada arwah 7 hari, 40 hari, 100 hari. Awak tak awak? Awak ada keduri orang mati. Semua tak ada belaka. Apa kita ambil mana? Tu. Orang jamu, orang miskin, anak yatim. Jamu tu jamu. Jamu pergi. Jangan awak masuk jamu miskin. Tak ada masalah. Ni jamu orang anak yatim tak ada masalah. Dalam Islam dia jamu lagu ni dia kata. Kita masyarakat kita kena gerti dengan munasabah dan sebagainya. Supaya kita buat ziarah kubur. Ziarah kubur, ziarah pergi kubur tu tak ada lari. Lema dah ayat kita lari ziarah kubur ni. Tak ada benda tu dusta. Jangan duk dusta benda hak kita bukan-bukan. Hari ni tak ada hujah begitu lalu kena duk dusta. Supaya dusta di atas jalan kita atas boleh puasa sekerat hari. Qatalahullah. Akhrasallahu lisanah. Nampak tu tak? La tazidhum illa khusran fid dunya wal akhirah. Apa dusta? Bahawa apa kena dusta nak ayat kamu tak gerak. Mai wai leo. Nyawa iker dah. Nampak tu tak? Kena ziarah kubur, ziarah pergi, tak ada apa. Tak boleh lah kita kena ziarah hari ni, tak ziarah hari ni jadi Wahabi. Tu hak nak ayat tu. Orang tak pergi ziarah kubur hari ni Wahabi. La haula wala quwata illa billah. Lepas tu rakyat kepada orang masyarakat awam kata, kalau kita tak ziarah hari ni, bila lagi nak pergi ziarah ibu bapa? Kita sendiri rakyat galak orang pergi ziarah kubur, tak ada masalah. Tapi ziarah syar'iyah. Ni dah buat nana tahun. Orang tak pergi raya ni kubur, Wahabi. Kita tak pernah kata ke orang. Kita tak pernah dusta atas orang. Ni masalah besar ni. Inilah orang yang kata. Lepas tu, ni apa panggil cara mikir sangsan, bukan sangsan hadmuddin. Nak memperacurkan agama, bukan nak membanggakan agama cara mikir lagu ni. Lepas tu jangan nak mengepek sikit lah. Ini orang apa ni dia kata. Ni sebab pada orang kita orang sunnah. Orang apa ni, tidak boleh orang buat gapo menetai belaka. Orang tak boleh buat gapo menetai belaka. Baik. Orang semaya jemaah kita menetai. Orang masuknya ada walimah kita menetai. Ada orang buat makan jamu pada anak yatim pakai miskin, ada kita menetai. Tak ada. Kita duk taksirnya apa dia? Rekod ni kita lagi bubuh panah belaka ni kepada orang ni. Orang aling hak kita ni royak tu. Demo tu tak boleh orang buat gapo tu menetai belaka. Gapo kalimah belaka, belaka ni umum. Hak dia hak kena orang lain tak kena belaka. Tengok dak bubuh. Ni tu aling nak kecek ni. Patut aling kecek lagu ni pa hari tak ada aling pun tu, ada ikut tu jadi guna. Punah habis. Ni nak orang kata kita sendiri tak ada amanah. Lepas tu apabila orang jawab lagu ni, kasar lah, bekai lah, kena ke dia tu. Kalau kena kita jawab juga tu baru dia kata dia tu, gitu gini.
Hak sedawa furniture dak kata tu. Bawa orang gitu, orang gini ni. Lagu nak tubek tak? We alasan tak? We alasan. Sebab bahasa dia, orang mana-mana kena menzalimi, pasti kena duk royak. Tak ada gapo. Sebab tu kita tak seduk lari orang. Kalau kita tak sewa orang kecek belah ni, kita jangan kecek dulu. Ni kita ada waktu tubek benda bukan-bukan. Ni pangkat tinggi, ni ngaji boleh tinggi ni. Bukan rendah-rendah ni. Tapi sekarang ni cara mikir sekadar ni. Ya betul kata kita ni nak buat we ada we orang galak nak buat we makan, kita ni susah payah nak makan. Ya betul. Tak ada masalah ke buat we semata. Tu cara dia tu. Orang lain tak ada kena apa nama hak dia je kena. Orang lain tu tak ada kena. Seorang pun tak kena. Ni dusta belaka. Dusta belaka. Tak ada kena seorang habuk. Tu bahasa petani seorang habuk. Walau wahid kata. Seorang pun tak ada kena. Tak ada benda lagu ni. Ada mana? Tak ada benda lah ni. Bukti dah ada kecek. Tak ada kata sedap mulut gitu ya. Orang ada nah. Ada apa? Tak boleh dah ya kata. Mana nas? Macam mana? Macam rakyat mana nas? Ni orang kata asal usul raya ni. Mana nas? Akhir-akhir sekali duk dengar seje. Wugi. Sapakan masa wugi. Sapakan api wugi. Sapakan segala-gala wugi. Gimana? Boleh gapa? Akhir sekali tradisi orang Melayu. Melayu mana? Melayu sini. Nak wak-wak gi lah jadi tuduh orang kata. Nampak tu dah? Apabila orang jawab balik, jangan dia rasa ada perut. Kalau Nabi tidak buat, tidak boleh lah. Kalau Nabi tak buat, tak boleh lah. Tertuduh. Kita berjanji dah dengan Allah Ta'ala kata, mari sini nak ikut Nabi sekadar mana kita mampu. Hak tak mampu, kalau tak semaya tak Nabi suruh semaya berdiri, kita tak mampu, duduk. Tapi nak langgar Nabi, tak. Ni dia kata kalau hak Nabi tak buat, tak boleh buat lah. Tak boleh buat dah. Dia kata, tu dah. Amal ibadat hak Nabi tak tahu, jadi kita tahu pihak lain. Kalau anta buat amal, wahai Zaid. Tiba-tiba, amal anta buat tu Nabi tak tahu. Jadi alih anta ke alih Nabi. Kalau kata alih anta, fabihawa ni'mah. Kalau alih Nabi yang mana tak ikut. Masalah. Nampak tu tak? Allah kasarnya. Tak ada kasar. Kasar gapo? Hak Nabi tak ada kerja amal ibadat, kita tak boleh kerja kasar. Hak Nabi kerja amal ibadat, kita nak kerja kasar. Kata itu kasar tak? Runreng meh? Ti Nabi ketam prakab amal ibadat, raja tam Nabi. Nanti Nabi mai dai tam amal ibadat sakarat jangan para kit apa nama sasana kit lagu tu kita kau mai ya tam tak sewa. Kasar. Allah. Orang dalam dunia ni ada apa jenis? Berapa ribu jenis? Pasbuk, orang Cina, orang Sia, orang putih, orang tu, orang ni, orang tu, orang ni. Baik. Sungguh tak kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kita ni adalah nabi kepada sekalian generasi. Setiap jenis manusia ni nabi kita Nabi Muhammad seorang ya. Sungguh tak? Sungguh. Tetapi adakah Nabi SAW membantahkan kebudayaan orang? Tak. Nabi tak ada bantah kebudayaan orang. Tapi kebudayaan tu nak pergi ayat agama boleh ke tak? Tak boleh. Ni dia ayat baju Melayu tu lebih daripada baju hak lain. Sebab apa? Sebab kebudayaan boleh lah tu. Tak boleh. Kita kena faham situ. Tiap-tiap orang tu ada latar belakang dia. Memang dah. Kita tak ada engkar. Kebudayaan kita tak ada engkar. Orang sunnah kita tak ada engkar kebudayaan. Pas orang Melayu ni orang macam mana? Ni yang orang Melayu ni dengar. Daripada mulut orang hak pandai, orang alim pak kita ni orang Melayu. Orang Melayu ni orang tidak rajin mana. Royak lah tu orang Melayu orang malah. Okey apa? Orang Melayu orang malah, orang tak rajin mana orang malah. Kita tu makna orang malah kecek. Sebab tu hamba royak dah saat ni kata tak setak nama pondok tu. Sebab duk pak tidur. Orang malah. Tak ada cergas. Pas orang Melayu ni orang malah. Buat amalan ibadat hari ni pun kena pakat lah. Cara-cara kita kena hajar orang. Itulah apa yang kata cara-cara. Allahuakbar. Hajar ni wih pandai. Hajar nak wih pandai. Berapa korong dah orang kita, orang Melayu kita tak pandai berdoa. Mari ada doa mustajab baru pandai berdoa. Berapa korong dah tu email dah minta 2 bini 3 bini 2. Duk ami-ami lihat belakang tak tahu gapo. Berapa korong dah.
Tu imam minta agak gini minta hajat dia. Hal belakang ni amin tak tahu apa. Dia mata minta lah kata Tuhan. Oh, mau tak pandai. Pak kalau nak hajar lagu tu pandai. Ni tak pandai apa sekarang. Pandai apa? Pandai kata meja. Kat kurang belah pian ni tak sudah lagi makan teh. Tu orang kita sini tak sudah lagi makan teh. Buat apa? Mereka waris teh kosong. Gotu gani. Tu dia. Apabila orang buat, oh tak jadi. Orang buat tak jadi. Kalau sama-sama orang Islam buat, tak jadi. Kalau Cina, sawat di. Dah tu. Kalau masuk kedai mah pun, oh kemah 2, kemah tangan 2, ke tangan 4, ke tangan 3. Kalau masuk kedai Cina, dia senyap. Lah tu. Buat apa tu? Kerana kita tak hajar orang kita jadi kualiti. Nampak tu tak? Lagu mana sah lagi hak nak ayat betul lalu pahal lalu dah. Tanah Lebanon juga habis. Tanah Lebanon juga habis, juga ke Cina. Ni orang maju, orang kena hajar. Kita hidup mana? Lepas tu mikir, tak boleh tanah jagung kata. Habis dengan kerah dengan beruk je kata. Ada lagi bubuk tempat dia. Pahal dah rakyat ni. Tu yang nak banding, tak ada kita buat lagu tu tak ada. Pok kita saja dalam kedai lah ni. Orang Melayu saja, tak ada orang Cina duk tepi gitu kok bukit no orang Cina duk. Nampak tu tak? Orang Melayu kita saja. Ni kalau nak hajar lagu tu. Nak hajar lagu tu, kalau nak hajar cidik sungguh orang kita. Coba kita fikir jadi baik ke? Tak ngapa kali dia kata. Tak ngapa gana kita tambah agama tu. Ini apa yang kayan ni? Kayan ni ada apa nama ni? Apa nama ni? Adanya dalam tu. Dia kata, inikah rayan ni? Ini rayan ni lagu mana dia kata ni? Jadi riuh dia kata. Jadi riuh dia kata. Apabila rayan ni jadi riuh, rayan ni bid'ah Allah, dalalah Allah, sesat lah, dia buat suara akak lah sikit. Ya benda ni kalau sandar pada agama benda tak ada ke jelah, gapo lagi kata. Nampak tu tak? Padahal orang dok buat tu mengapanya raja ni buat gapo bukan dok berdecak, dok menari, dok berjoget dia kata. Ada semaya tasbih tengok. Semaya tasbih ni hak umum. Nabi ayat tak nak buat bila apa buat gi. Hadis tu hadis hasan buat gi. Tak kita kena hajar. Pas hajar sampai akan jadinya ibadat. Kalau tak buat dalam hari ni orang tak boleh buat dah. Orang tak buat habis. Ni masalah ni. Lepas tu kita lagi ambil hadis umum lagu ni, lagi tak atas kepala orang. Ni tak kena berlaku ni. Nampak tu tak? Semaya tasbih ni balik malam ke, balik pagi ke, pergi kubur ke, pakak kita ziarah di kubur, pakak baca kul huwallah. Sekadar tu jelah. Wak mudah dengan urusan agama. Tepat hak umum kita ajar umum lah, hajar pas sekolah teh. Semaya gapa-gapa, macam dia meklik pergi buat lah. Ni tak tahun ni. Kalaulah kita buka sekolah masalah. Lepas tu, selokan sekolah kita buat lagu ni. Lepas tu kita kata hak kita, hak kena. Kita sekolah kita. Kalau orang buat tak suka kita ni, tak kena belakang. Orang murid tak kecek lah tu. Orang murid. Ni kita nak buat raja ni, cara kita ada semaya tasbih lah, berkotu lah, bergani. Orang tak buat, habis. Boleh lah tu. Bukan lah. Kita orang lain je dek kecek lagu tu, esok-esok je dek kecek lagu tu. Kalau kita ayat kita nak pasal kita lagi kita tak ada nak ganggu apa sebab kata amalan suku-suku. Kamar dia jumpa waris. Jumpa waris. Barang tidak ada, barang tak ada apa dia kata. Allah, barang tak ada gapo. Sandar pada agama ni benda wak perih-perih mai. Kalaulah sekolah kita, tempat meja kita duk ngajar anak murid kita naik giduk tak kenal lagu kita hitam katak dah. Pas ni agama hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa datang kita pergi buat cuek-cuek tambah-tambah bocak. Win apa hudah ni kita tak. Oh tak ada apa. Sekadar tu sikit-sikit gitu ya. Gitu. Boleh dah tu. Sejak kita buat mari demo naik tak minta izin kita hitam masa sina turun masjid tak semaya. Buat apa? Turun tu tak apa lagi ni heret orang pula. Kerana main masjid kita demo tak nama jadi tu email ya. Tu email apa sejak aku. Kalau kena hak kita. Kalau kena agama Nabi bawa datang, tak apa. Tak ada gapo sekali. La haula wala quwata illa billah. Kalau orang nak fikir, kalau nak fikir jadi sangsan, mikir jadi cermelang terbuka, baguslah. Bagi hak ni. Bukan kita nak main judi, nak main berjoget, berjurak, apa nama. Tak. Semua belakang ni apa yang kata kita sendiri pergi buka.
Kita lagi buka benar-benar lagu ni. Janganlah kita lagi kata benar-benar bukan-bukan lagu ni. Ini orang Melayu kata. Ini orang Melayu. Orang Melayu pun nak pada syariat Islam juga. Bukan orang Melayu nak duduk pasal Melayu, pasal tak gapo-gapo tu. Tak. Kalau pergi kepada Indonesia, dia kata, Indonesia, budaya tu lebih teruk dari kita lagi. Hak kita ni, halak molek belaka, dia kata. Molek belaka. Wak reka ni molek belaka. Nak semaya mayak tu pun tak tahu lah, hanya berzikir, bergotu, bergani. Ambil mana contoh tahu lah dia. Ha, tak molek ke lagu mana? Tak molek kita tu. Biar kata tak molek, syariat kata tak molek. Kalau lah molek, syariat bawa datang lagi. Berapa orang sahabat Nabi semaya atas dia ada Nabi buat contoh salah dia lah tu. Tak ada. Mari bulan tu bulan ni kita nak buat rekod. Masalah kita nak buat rekod. Tu. Dia hendak beri orang turut dia belaka. Hak tu jadi payah. Tak, kita tak ada nak beri orang turut kita. Kita dah dakwah hak sunnah Nabi ni gini. Sunnah Nabi gini. Tu cara dia. Nampak tu tak? Tu. Kita lagu tu. Ya bukan mana kata nak beri kita. Kita nak, tak ada kita nak beri turut jalan kita. Tak ada tu guru kita. Hak kata, mari turut jalan kawan. Tak ada. Tapi lah sisi kamu ada. Turutlah jalan kita ni. Kata kita ni orang ramah. Kita ni orang hak lama. Kita tak usah dengar lah orang lain. Pakai hak kita ni. Yelah dah. So turut kita dah. Kita dah turut alasan. Ni awal mukaddimah. Dia kata kan? Tak sah tak sah duk turut lah tu. Tak ada mengapa. Tak sah duk turut ikutlah demo tu. Tengok. Apabila tak sah turut ikut demo turut biar. Suruh turut kita. Ni suruh turut kita. Kita pergi bubuh kata nak we demo turut ia belaka. Payah lagu. Tak, kita tak ada suruh turut kita. Suruh turut alasan apa yang kita kemuka. Baik. Raya ni kalulah tradisi orang Melayu, orang Taning lah, bukan orang Melayu, orang Taning. Kita boleh tak kebudayaan kita? Lah, tak masalah. Tapi kalau lah nak ada dalam tu agama, boleh tak? Sandar, kena ada semaya, kena ada begotu, ada begani, oleh tawak je habis. Ini kita tak terima. Hari ni kalau nak tak semaya tasbih, tak ada masalah. Tak ada ziarah kubur, tak ada masalah. Tak ada pakai janguk, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bukan hari raya sebenar. Tapi kalau dia nak buat, hak tu kebudayaan, dia mata kebudayaan, hal lagi tak ada masalah. Tapi lagi tuduh kata tak buat, jadi wahabi. Jadi orang payah nak duduk dengan orang. Orang muskilah, orang tu orang ni, ni tak layak. Kita tak layak kita pergi kecek lagu tu. Khususnya kita ni orang alim besar ni, tak boleh kecek lagu tu dah. Kalau kecek pula, kita akan menyata pula. Benda ni, benda bukan-bukan. Ni kita kecek dengan slow-slow ya ni. Supaya kata-kata kita tadi itu, faham dengan cara jelas. Pada tu pada perjumpaan kita pagi ni aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basir bil ibad.